Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tentang Akta Kesihatan Mental 2001. Kami daripada kumpulan 2. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Salsabila, saya, Kazwin dan juga Nisa. Okey, kita teruskan kepada pengenalan berkaitan Akta Kesihatan Mental 2001 ataupun yang lebih dikenali sebagai Akta 615. Jadi, Akta Kesihatan Mental 2001 diperkenalkan bagi menggantikan Donasi Act 1958 dengan tujuan untuk memastikan individu yang mengalami gangguan mental menerima rawatan, perlindungan dan layanan yang adil serta berperi kemanusiaan. Jadi, Akta Kesihatan Mental 2001 ni dia menetapkan garis panduan yang jelas dalam aspek rawatan, pemulihan dan juga hak pesakit. Sekaligus, Akta Kesihatan Mental 2001 ni dia membantu untuk mengurangkan stigma terhadap penyakit mental dalam masyarakat. Seterusnya, kita beralih kepada objektif Akta Kesihatan Mental 2001. Jadi, di sini kami sertakan 3 objektif Akta Kesihatan Mental, iaitu yang pertama adalah melindungi hak pesakit. Akta Kesihatan Mental 2001 ni, dia menjamin hak dan juga kebajikan individu yang mengalami masalah kesihatan mental seperti hak-hak mendapatkan rawatan perubatan yang sesuai tanpa diskriminasi. Dan termasuklah perlindungan daripada sebarang bentuk penyalahgunaan ataupun eksploitasi seperti penderaan ataupun pengabaian dari sama ada oleh keluarga, penjaga ataupun institusi kesihatan. Yang kedua adalah menyediakan rawatan yang sesuai. Jadi, Akta Kesihatan Mental ni dia memastikan individu yang mengalami gangguan mental mendapatkan rawatan dan juga pemulihan yang sewajarnya dalam persekitaran yang selamat dan juga berperi kemanusiaan. Sebagai contoh, Akta ni dia memastikan pesakit mental ni diterima rawatan berdasarkan keperluan mereka. Sebagai contoh, memberikan rawatan perubatan oleh doktor profesional yang bertauliah. Dan yang ketiga adalah melindungi masyarakat umum, di mana Akta ini akan menyediakan langkah-langkah keselamatan yang sewajarnya bagi individu yang mempunyai gangguan mental dan berisiko kepada diri sendiri ataupun orang lain. Jadi, pesakit mental ni dia mungkin berisiko untuk mencederakan diri sendiri ataupun orang lain, ataupun kita lebih kenali sebagai masyarakat. Jadi, Akta ni dia membenarkan pihak berkuasa untuk ambil tindakan yang bersesuaian untuk memastikan keselamatan semua pihak. Seterusnya, kita pergi kepada peranan Akta Kesihatan Mental 2001. Jadi, peranan yang pertama adalah menyediakan institusi kesihatan mental. Hospital dan pusat penjagaan mental menyediakan rawatan dan pemulihan kepada pesakit. Jadi, maksudnya ini termasuklah ubat-ubatan ataupun terapi psikologi dan juga sesi kaunseling bagi membantu pemulihan pesakit penyakit mental. Dan juga institusi kesihatan mental ini juga menyediakan perkhidmatan komuniti membantu pesakit ke dalam masyarakat. Ia juga menyediakan program sokongan psikososial bagi meningkatkan kesejahteraan mental pesakit keluarga dan juga pesakit dan juga keluarga mereka. Sebagai contohnya CBR, iaitu program pemulihan berasaskan komuniti, iaitu program ni menyediakan latihan kemahiran hidup dan juga vokasional bagi membantu pesakit mental mendapatkan pekerjaan dan juga berdikari. Jadi
Peranan yang kedua adalah untuk mengurangkan stigma terhadap penyakit mental. Jadi melalui perlindungan hak dan juga akses kepada rawatan yang lebih sistematik, Akta ni memberi jaminan kepada individu bahawa mereka boleh mendapatkan bantuan tanpa stigma atau penghinaan daripada masyarakat. Jadi peruntukan dalam akta ni dia menggalakkan masyarakat untuk lebih memahami dan juga menerima kepentingan kesihatan mental ni. Ia juga dapat mengurangkan rasa takut atau malu dalam mendapatkan rawatan. Jadi kat sini akta ni diwujudkan bagi memberi hak kepada pesakit penyakit mental untuk mendapatkan rawatan tanpa rasa malu ataupun tanpa rasa dihakimi. Okey, seterusnya kita beralih kepada cabaran dalam pelaksanaan akta. Okey, walaupun akta ni dilaksanakan di tubuh undang-undang, tapi tetap ada cabaran dalam kita nak melaksanakan akta ni. Okey, yang pertama dari segi stigma dan diskriminasi terhadap pesakit mental. Okey, kebanyakannya orang akan cakap, masyarakat akan cakap bahawa orang yang ada sakit mental ni mesti dia gila ataupun memang tak boleh nak sembuh dah. Jadi disebabkan perkara tu, kalau sebagai contoh dekat tempat kerja ataupun dekat mana-mana, mesti orang akan cakap yang diorang ni tak boleh nak sembuh, diorang ni tak boleh nak pulih. Jadi orang takkan rapat dengan diorang. Jadi disebabkan stigma negatif masyarakat inilah menyebabkan orang yang sakit mental ni tak boleh nak rawat diri diorang. Okey, yang kedua, akses terhad kepada perkhidmatan kesihatan mental. Okey, macam kita tahu dekat dalam kawasan luar bandar lah, contohnya dekat pedalaman, kan biasanya dekat pedalaman kalau hospital dia, klinik dia mesti jenis yang macam kecil-kecil. Jadi disebabkan perkara tu, dia kemungkinan hospital ataupun klinik kat situ dia kekurangan kaunselor, psikiatrik. Jadi disebabkan kekurangan, jadi dia terhad lah. Maksudnya orang dekat luar bandar tu, contoh kalau diorang ada menghidap penyakit mental, diorang tak boleh nak rawat diri diorang sendiri sebab kurangnya perkhidmatan kesihatan mental ni. Jadi diorang tak tahu diorang nak pergi rujuk dekat siapa disebabkan kurangnya psikiatri, kaunselor semua tu. Jadi diorang pun abaikan penyakit diorang, lama-lama penyakit diorang akan makin bertambah. Jadi diorang akan makin sakit. Jadi sebabkan tu diorang punya penyakit pun akan makin teruk sebab diorang tak tahu nak rujuk dekat siapa. Okey, yang ketiga cabaran ni adalah beban kewangan dalam rawatan kesihatan mental. Okey, macam kita tahu, kalau rawatan kesihatan mental tu mengambil jangka masa yang panjang, jadi diorang tak boleh nak jadi kalau panjang, dia punya kos dia akan lagi tinggi tau. Akan lagi tinggi. Jadi bila seseorang tu dia nak jalankan rawatan, mungkin sebelum dia nak jalankan rawatan, bila dia tahu kos dia tinggi, dia tak jalankan. Ataupun kalau dia dah jalankan rawatan penyakit mental tu, bila dah jangka masa yang panjang akan makin meningkat kosnya, mungkin dia akan rasa nak berhenti daripada teruskan rawatan tu sebab kewangan dia tak cukup untuk dia jalankan rawatan kesihatan mental ni. Okey, dan cabaran yang terakhir adalah kurangnya sokongan terhadap pemulihan dan integrasi pesakit. Okey, dia lebih kurang macam stigma. Apabila masyarakat sekeliling orang yang sakit mental tu, dia berfikiran bahawa diorang ni tak boleh nak sembuh, diorang ni, orang sakit mental ni semuanya gila. Jadi diorang tak akan rapat. Jadi orang yang ada penyakit tu, dia tak ada kawan, dia tak ada sokongan, dia tak ada tempat nak luah. Jadi disebabkan benda tu, disebabkan diorang kurang sokongan daripada orang lain, jadi orang yang contohnya dia dah pulih dah pun daripada rawatan sakit mental tu, tapi disebabkan orang duk cakap, masyarakat duk cakap negatif semua, jadi dia kurang sokongan. Jadi disebabkan itu dia tak pulih, dia akan jadi lagi teruk. Itulah antara cabaran dalam pelaksanaan akta. Okey, seterusnya Okey, seterusnya kita bergerak kepada langkah penambahbaikan pelaksanaan Akta Kesihatan Mental 2001. Okey.
Okey, langkah yang pertama, kita meningkatkan latihan dan kapasiti profesional kesihatan mental. Kita perlu melatih lebih ramai doktor, jururawat dan kaunselor dalam bidang kesihatan mental untuk memenuhi keperluan pesakit. Yang kedua, menyediakan program latihan berterusan kepada profesional kesihatan mental mengenai rawatan terkini dan hak pesakit. Okey, macam yang saya cakap tadi, antara cabarannya kalau dekat kawasan luar bandar, kita kekurangan sekretari ataupun jururawat ataupun doktor ataupun kaunselor dalam bidang penyakit mental ni, kesihatan mental. Jadi cara kita nak tingkatkan lagi akta yang ditubuhkan oleh undang-undang ni dengan cara kita melatih lebih ramai. Okey, sebagai contoh, kita latih daripada sekarang lah. Contohnya kalau guru-guru ke ataupun siapa-siapa yang memang dia berminat ataupun memang cita-cita dia untuk merawat orang yang ada penyakit mental, dia boleh dia boleh melatih diri dia. Dan dengan cara, contohnya kalau orang yang dah memang jadi kaunselor ataupun sekretari, mungkin dia boleh masuk lagi banyak latihan supaya dia lebih bersedia untuk menjalankan rawatan untuk orang yang ada penyakit mental ni. Okey, seterusnya. Seterusnya, langkah yang kedua adalah menyediakan sokongan berterusan kepada pesakit selepas perawatan, iaitu dengan menyediakan program pemulihan yang komprehensif untuk membantu pesakit kembali ke masyarakat dan mendapatkan pekerjaan. Sebagai contoh, pihak kerajaan boleh mengadakan seperti program pemulihan psikososial, iaitu dengan menyediakan terapi dan juga latihan kemahiran kepada pesakit. Jadi sebagai contohnya, dalam program pemulihan psikososial ni, dia boleh menggunakan aktiviti, menggunakan seni, muzik dan juga sukan sebagai sebahagian daripada pemulihan mental kita. Kemudian yang kedua adalah memperkenalkan lebih banyak pusat sokongan komuniti yang menyediakan kaunseling dan juga bantuan kepada bekas pesakit mental. Jadi di sini pihak hospital dia boleh menyediakan pusat komuniti untuk pesakit mendapatkan sokongan selepas perawatan di hospital. Jadi pusat sokongan komuniti ini dia merupakan satu bantuan yang sangat penting untuk memastikan pesakit mental ni dia dapat kembali berfungsi dalam masyarakat. Contohnya macam dia nak kembali bersosial dengan masyarakat. Program pemulihan psikososial ni sangat membantu bekas-bekas pesakit mental ni untuk bersosial balik dengan masyarakat. Jadi yang ketiga adalah memperketatkan penguatkuasaan dan pemantauan akta. Yang pertama, menambah baik sistem pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan semua institusi kesihatan mental mematuhi peraturan akta. Jadi kat sini boleh mengadakan macam pemantauan secara berkala kepada setiap institusi kesihatan mental. Contohnya yang semua orang tahu, macam Hospital Tanjung Rambutan. Jadi kerajaan boleh buat pemeriksaan sama ada pihak-pihak hospital tu melayan pesakit mental ni dengan baik ataupun tidak, dan juga mengikut peraturan ataupun tak. Seterusnya, menubuhkan badan pemantau bebas bagi menyiasat aduan mengenai layanan buruk terhadap pesakit mental di hospital atau pusat rawatan. Jadi kerajaan boleh menubuhkan satu macam website ke untuk bagi kepada masyarakat atau pesakit sendiri untuk membuat aduan. Jadi berdasarkan aduan tu, pihak berkuasa boleh mengambil tindakan yang sepatutnya bagi mengatasilah layanan buruk ataupun pandangan negatif terhadap pesakit mental. Jadi kat sini bagi dengan memperketatkan penguatkuasaan dan pemantauan akta ni, kita akan dapat memelihara hak pesakit mental tu, dan juga
menyeimbangkan keharmonian dalam masyarakat. Jadi kat sini macam win-win situation lah. Maksudnya pesakit mental tu okey dan juga masyarakat pun okey. Seterusnya, Okey, jadi seterusnya adalah kesimpulan. okey, Jadi kesimpulannya Akta Kesihatan Mental 2001 adalah penting dalam memastikan hak dan kesejahteraan individu yang mengalami gangguan mental. Jadi semua pihak termasuk kerajaan, institusi kesihatan, warga dan masyarakat perlu bekerjasama dalam membantu pesakit mental. Jadi kesimpulannya, Akta Kesihatan Mental ni penting supaya kita dapat bukan sahaja memastikan hak dan kesejahteraan individu, juga memelihara mereka yang mengalami gangguan mental. Jadi semua pihak ni perlulah berganding bahu untuk membantu pesakit mental supaya mereka boleh hidup dengan sejahtera dalam dunia yang sama dengan kita yang normal ni. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Ada apa-apa soalan sebelum kami yang memberikan soalan kepada anda? Okey, saya kira sampai 3 1, 2, 3. Okey, nampaknya kita punya audience tak ada soalan. Tapi tak apa, kami akan tanya 2 soalan sebab kami nak test tahap kefahaman anda. Okey, jadi soalan pertama, siapa-siapa dulu boleh jawab. Kalau tak ada yang jawab, saya akan petiklah nama. Okey, soalan yang pertama, berikan 2 cabaran pelaksanaan akta mental berdasarkan slide tadi. Saya nak 2 je. Tadi ada 4, saya nak 2 je. Okey, siapa yang boleh jawab? Beban kewangan dalam rawatan kesihatan mental. Okey. Satu lagi? Stigma negatif terhadap pesakit mental. Betul, bagus. Tahniah. Okey. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Berikan satu objektif lain. Satu objektif Akta Kesihatan Mental 2001. Nak satu je. Okey, siapa-siapa pun boleh jawab. Lindungi hak dan kebajikan pesakit. Betul. Tahniah. Tepuk tangan. Okey. Tahniah. Okey, terima kasih sebab menjawab soalan tadi. Okey, jadi saya rasa itu saja daripada kumpulan kami. Saya harap apa yang kami kongsikan pada hari ini memberi sedikit manfaat dan juga sedikit bagi ilmu baharu kepada semua. Jadi, ada apa-apa tambahan? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita akhiri kita punya meet hari ni, Google Meet hari ni. Jadi, terima kasih kepada semua yang join kami punya Google Meet hari ni. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Selamat berbuka. Berapa minit, Sal? 19 minit.